Dia kacau muar saya. Nampaknya pasangan popular Bella Astilah dan Syed Saddiq sekali lagi mencuri perhatian ramai. Kali ini bukan kerana majlis istimewa atau kenyataan besar, tetapi disebabkan satu momen ringkas selepas mereka bersukan bersama. Menerusi perkongsian semula Bella di Threads, pasangan itu dilihat menikmati sarapan selepas selesai melakukan aktiviti larian. Bella sempat berkongsi bahawa dirinya hanya berjaya menamatkan larian sejauh 5 km sambil mengucapkan terima kasih kepada teman larinya. Lebih mencuit hati, Bella turut berseluruh bahawa Syed Saddiq masih mampu tersenyum walaupun telah menamatkan larian sejauh 21 km, sekaligus menunjukkan tahap kecergasan ahli parlimen muar itu. Namun, apa yang benar-benar mencuri perhatian netizen bukanlah hidangan sarapan mereka, sebaliknya sesuatu yang terselit di belakang telefon bimbit Syed Saddiq. Ramai yang menyedari terdapat beberapa keping foto kecil yang disimpan di belakang telefon tersebut. Malah, ada warganet yang meninggalkan komen berbunyi, "Comelnya YB sarapan dengan Bella selepas berlari, tapi mata aku perasan sesuatu." Ruangan komen kemudian dipenuhi netizen yang mengaku mereka turut zoom gambar berkenaan semata-mata untuk melihat dengan lebih jelas foto-foto yang disimpan oleh Syed Saddiq. Rata-rata menyifatkan tindakan itu sebagai sesuatu yang sangat manis, romantik dan membuktikan betapa istimewanya Bella dalam hidup beliau. Untuk rekod, Bella Astilah dan Syed Saddiq telah mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis yang berlangsung pada 28 Mac lalu. Sebelum ini juga, pasangan tersebut pernah memberi bayangan bahawa hari bahagia mereka bakal berlangsung dalam masa terdekat, sekaligus membuatkan para peminat terus menantikan pengumuman rasmi daripada mereka. Apa pula pendapat anda? Adakah tindakan Syed Saddiq menyimpan foto Bella di belakang telefon bimbit itu satu perkara yang romantik dan sweet? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Annyeonghaseyo Pak Saddiq.